Sebelum kita tamatkan trip Mersing kali ni, ada satu lagi pot yang aku rasa rugi kalau tak singgah. Dekat Penyambung ni bukan setakat ada pemandangan yang cantik, tapi ada juga roti canai yang memang buat aku teringat-ingat sampai sekarang. Lepas makan, kita jalan-jalan pula dekat Jetty Nelayan sambil menikmati suasana kampung tepi laut yang cukup tenang. Jom kita teruskan pengembaraan terakhir kita di Mersing. So sekarang kita dekat Jetty Penyambung. Jadi kalau korang datang ke Penyambung, korang boleh breakfast dekat Jetty Penyambung ni. Kedai dekat area food court lah. Apa yang special kat sini kan, kedai kawan pada rumah aku, dia ada roti canai sarang burung. Jadi aku tunjuk kau. Kalau korang nak rasa roti canai sarang burung ni, korang kena datang awal. Pukul 6 pagi dah buka. Pukul 6 pagi kan buka kan? 7.30 sampai habis. Selalunya macam hari ni pukul 10 habis. Tapi ni pun kita orang suruh kena simpan kan sebenarnya. So kalau korang mana yang macam baru datang ke apa, datang awal. Kalau habis tu habis lah. Kau buat apa? Kau buat ni smile. Sedap ni. Roti dia lembut. Tapi nak kau berapa kau nak tutup ni? Hari-hari aku nak buat lebih sikit makan lah. Ni roti dah habis lah. Pukul 10. Pukul 10 roti dah habis lah. Ya, okey. Dekat Jetty Penyambung ni kan, selalunya diorang mancing-mancing semua akan turun dekat sini lah untuk pergi mancing kat kawasan-kawasan pulau. Jadi tempat ni sebenarnya penuh dengan pemancing. Dia bukannya tempat pelancongan, tapi lebih kepada tempat-tempat pemancing, syurga untuk pemancing lah. Dan kalau kata aku tanya orang-orang sini, ikan yang dibawa balik semuanya ikan yang segar-segar, ikan yang mahal-mahal, yang ni laut-laut dalam punya ikan lah. Dekat Jetty Penyambung ni juga, korang boleh sewa bot dan bawa family merasai pengalaman memancing di tengah laut. Kebetulan suami kepada kawan baik isteri aku ni ada kenalan yang menjalankan bisnes sewa bot dekat sini. Harga untuk satu bot sewaan sekitar RM3,000 bagi tempoh 12 jam dan boleh memuatkan sehingga 12 orang dewasa. Selalunya dia cakap budak-budak memang dia tak kira. Dan apa yang bestnya, ruang dalaman bot ni lengkap dengan dapur, bilik rehat dan juga bilik air. Jadi kalau korang nak turun memancing dalam tempoh yang lama, memang selesa dan sesuai untuk pergi secara berkumpulan bersama family atau kawan-kawan. Kalau korang berminat untuk sewa bot dekat sini, aku akan letakkan nombor owner di bawah video. Korang boleh terus hubungi beliau untuk dapatkan maklumat lanjut dan semak tarikh yang masih available. Bot kulah. Kita balik KL, jom kita singgah makan tengah hari dekat kedai Azizah Udang Galah. Katanya dekat sini memang famous, sepanjang kanan ni derek kedai semua udang galah. Yang bagusnya, dekat kawasan kedai sini korang dah boleh tengok harga udang galah yang ditawarkan. Jadi lebih mudah untuk korang bajet berapa kos yang nak dibelanjakan sebelum buat pesanan. Tak adalah nanti terkejut bila tengok bil. Sekurang-kurangnya korang dah ada gambaran awal dan boleh pilih ikut bajet masing-masing. Memang memudahkan pelanggan. Tapi kalau kata korang yang mana tak makan udang, kat sini ada juga macam-macam lauk yang disediakan. So kalau kata korang tak makan udang, kat sini ada ayam goreng, ikan. Tapi apa yang bestnya dekat sini, semua lauk tu segar-segar tau. Semua memang fresh, tak ada yang tak segar. Gemar aku juga kan, ikan dia ni, ikan goreng ni fresh kan, dengan sambal belacan dia memang sedap kan. Yang Mama? Ya, sedap. Dia nak bungkus. Nak bawa balik KL. Sebab dia kata ikan tu memang manis, sedap. Tadi lauk makan, ni orang rumah aku makan. Ada seekor udang galah, ni harga dia. Agak mesti RM30. Okey tak? So korang komen, okey tak okey? Yang okey je, udang galah mahal. Tak makan udang kan? Makan nasi dengan ayam. Sedap, kedai sedap. Kedai Azizah.
Boleh try ya? Okay guys, maka dengan ini tamatlah percutian kami sekeluarga selama 4 hari 3 malam di Mersing, Bandar Mersing. So kita jumpa di next video. Minta sangat kat korang tolong share, like dan subscribe untuk channel ni supaya channel aku ni boleh grow dan boleh buat video-video menarik lagi untuk aku travel pada dekat family aku. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Bye bye.